Pernah tak anda terfikir, kenapa dengan sesetengah orang, kerja rasa seronok dan lancar je. Tapi dengan orang lain pula, setiap perbualan tu rasa macam berat semacam. Rahsianya mungkin terletak pada satu perkataan yang nampak mudah tapi sebenarnya sangat berkuasa. Rapport. Kan? Kita semua mesti pernah rasa macam ni. Kalau dengan A, idea tu mengalir laju, meeting pun rasa bertenaga. Tapi bila dengan B, tiba-tiba rasa macam ada satu dinding yang tak nampak antara kita. Rasa jauh sangat. Jadi persoalannya, kenapa boleh jadi macam tu? Jadi, untuk kita betul-betul faham kuasa rapport ni, kita akan mulakan dengan kenapa ia sangat-sangat penting. Lepas tu, kita akan bongkar apa sebenarnya rahsia di sebalik perkataan ni. Kemudian, kita masuk bahagian paling praktikal. 3 kunci utama untuk membina rapport. Dan dekat hujung nanti, ada satu mesej penting yang mungkin akan ubah cara anda lihat hubungan di tempat kerja. Okey, jom kita mulakan dengan soalan yang paling asas sekali. Dalam kita sibuk kejar deadline, siapkan tugasan, kenapa pula kita kena ambil peduli pasal benda yang nampak macam remeh-temeh macam report ni? Penting sangat ke? Selalunya kita fikir, kalau kita ada skill yang hebat, kita pandai buat kerja, itu dah cukup untuk berjaya. Tapi hakikatnya, kejayaan kita di tempat kerja selalunya tak hanya bergantung pada apa yang kita tahu, tapi pada siapa yang kita boleh bekerja sama dengan baik. Hubungan tu sendiri adalah satu skill. Cuba kita tengok perbezaan yang sangat ketara ni. Sebelah kiri, bila rapport tu kuat, semua benda rasa mudah. Kerja jadi ringan, idea pun senang nak diterima. Tapi, di sebelah kanan, bila rapport lemah, inilah yang selalu buat kita stres. Komunikasi jadi berat, setiap perbualan rasa tegang, dan kerja paling senang pun boleh jadi susah. Okey, so kita dah tahu rapport ni penting, tapi apa sebenarnya benda ni? Adakah ia bermaksud kita kena jadi kawan baik dengan semua orang? Tak semestinya. Jom kita fahamkan maksud sebenar di sebaliknya. Kalau ikut buku NLP at Work, definisi rapport ni sebenarnya simple je. Ia adalah kebolehan kita untuk buat orang lain rasa 3 perkara. Pertama, rasa selesa bila berurusan dengan kita. Kedua, rasa difahami, yang kita betul-betul dengar apa yang dia cakap. Dan ketiga, rasa dihargai. Selesa, difahami dan dihargai. Ingat 3 perkataan ni. Alright, cukuplah dengan teori. Sekarang kita masuk bahagian yang paling best, bahagian praktikal. Macam mana sebenarnya kita nak bina rapport ni? Jom kita tengok 3 kunci utama yang anda boleh terus guna esok di pejabat. 3 kunci ni ialah, yang pertama, matching atau penyelarasan. Yang kedua, menghormati perbezaan. Dan yang ketiga, pacing and leading atau ikut dan pimpin. Bunyi macam teknikal sikit kan? Jangan risau, jom kita pecahkan satu persatu. Kunci pertama, matching atau penyelarasan. Penting untuk faham, ini bukan pasal kita meniru sebiji-sebiji macam cermin ya, bukan macam tu. Ia lebih kepada kita cuba tune in dengan orang tu. Samakan sikit cara duduk, nada suara atau kelajuan bercakap secara halus. Tujuannya untuk wujudkan satu rasa connect di peringkat bawah sedar. Secara automatik, orang tu akan rasa, dia ni macam aku jugalah. Kunci kedua, dan yang ini sangat penting, hormati perbezaan. Ramai orang salah faham, dia ingat nak bina rapport ni kena jadi pak turut, setuju dengan semua benda. Salah besar. Rapport yang tulen ialah bila kita mampu untuk faham kenapa orang lain ada pandangan yang berbeza walaupun kita tak setuju. Ia tentang empati, bukan persetujuan. Dan kunci terakhir, pacing and leading atau ikut dan pimpin. Cuba bayangkan macam ni, kita tak boleh heret orang ikut kita. Mula-mula, kita kena pergi ke dunia dia dulu. Jalan seiringan dengan dia. Itu pacing. Bila dah rasa serasi, barulah kita perlahan-lahan bimbing dia ke arah penyelesaian. Itu leading. Kalau kita terus melompat ke leading, kita cuma bercakap sorang-sorang. Jadi, lepas kita dah tengok 3 kunci tadi, matching, hormat dan pacing and leading, apa satu perkara paling utama yang kita patut bawa balik daripada perbincangan kita ni? Ini dia. Mungkin ini ayat yang boleh ubah cara kita pandang orang lain. Cuba fikirkan balik tentang rakan sekerja yang kita selalu label sebagai susah atau payah tu. Mungkin masalahnya bukan pada dia. Mungkin kita je yang belum jumpa cara untuk connect dengan dia. Kesimpulannya mudah je. Bila hubungan dijaga, kerja akan jadi lancar. Rapport ni bukan setakat soft skill atau benda nice to have. Ia adalah pelincir yang memastikan enjin pasukan kita boleh bergerak dengan efisien tanpa ada geseran yang tak perlu.
Jadi, lepas semua perkongsian ni, faham ke faham? Apa kata esok cuba amalkan salah satu daripada 3 kunci tadi dan lihat sendiri apa perbezaan yang berlaku.